Sebab kereta saya tu dia lower. juga dia lower. Saya tu kena tak banjir pun, cuma air tertakung atas jalan. Mangga lepas tu dia mati terus. Ya. Boleh baca sikit. Ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwai azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila sairil awliya illahi salihin fi masyarikil ardi ila magharibiha wa ila sairil ulama wal muhaddithin sya'ulil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa iktabu abadal abadina wa dahrud dahirina ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan masuk pada penghujung bab Al-Babul Khamis pada nauk yang kedua ni. Nauk yang kedua muka surat yang ketujuh. Al-Babul Khamis. Kata al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Babul Khamis bermula bab yang kelima, iaitu wazannya tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Atas wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Jadi maknanya kita akan huraikan nanti. Mauzunuhu, dan bermula yang ditimbang daripada tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, iaitulah lafaz daripada beberapa satu lafaz daripada beberapa kalimah Arab. Taba'ada, yataba'adu, taba'udan. Makna taba'ada ni saling berjauh-jauhan, saling berjauh-jauhan. Yataba'adu sedang berjauh-jauhan, sedang berjauh-jauhan. Taba'udan sebagai kejauhan, maknanya jauh lah, dia jauh, menjauh dipanggil, saling menjauh. Baik. Jadi taba'ada salah satu kalimah daripada beberapa kalimah Arab yang dijadikan di sini sebagai contoh pada wazan tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan. Wa alamatuhu, dan bermula yang tanda bagi bab ini tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan, ayyakuna madhihi, bahawa adalah didapati madhinya. Madhi pada bab ni tafa'ala, iaitu lafaz tafa'ala, ala khamsati ahrufin, berdiri di atas 5 haraf. Berdiri di atas 5 haraf. Bagaimanakah tertegaknya 5 haraf itu? Bi ziyadati ta'i fi awwalihi, dengan penambahan huruf ta fi awwalihi, pada permulaannya. Kita lihat sendirilah pada wazan fi'il madhi tafa'ala tu. Wal alifi, dan juga ditambah dengan haraf alif, bainal fa'i wal ain, bainal fa'il fi'li wa ainil fi'li, di antara fa fi'il dan juga ain fi'il.
Jadi secara rangkumannya kita dah maklum sulasi mazid. Sulasi mazid fi an-naw'ul awwalu, an-naw'u tsani, ada 5 bab. Bab yang kelima juga al-babul awal, as-tsani, as-tsalis, ar-rabi'. Yang terakhir al-babu al-khamis, babul khamis. Jadi babul khamis wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Baik, jadi daripada sulasi mujarrad sulasi mujarrad atas wazan fa'ala lah. Fa'ala. Kemudian ditambah pada awal sebelum fa, tambah dengan ta. Di antara fa fi'il dengan ain fi'il, di celah-celah ni tambah huruf alif pula. Nak ayat tu je lah. Jadi penambahan tu berlaku biziyadati ta, dengan tambahan huruf ta fi awalihi, pada permulaannya, wal alifi bainal fa'i wal ain, di antara fa fi'il dan ain fi'il. Alif, jadilah tafa'ala. Dengan sebab sebagaimana kaedah yang kita bacakan tempoh hari, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatul makna. Dengan sebab penambahan haraf, berlaku penambahan haraf itu menunjuk kepada penambahan makna lah. Sebagaimana penambahan yang berlaku pada awal bab yang pertama, bab yang kedua, bab yang ketiga, begitulah seterusnya. Lepas ni dia ada penambahan makna, dan penambahan makna itu ada perbezaan antara bab dengan bab yang lain. Baik. Wa bina'uhu, dan bermula binaannya. Binaan babul khamis lil musyarakati, untuk tujuan makna musyarakah. Jadi musyarakah ni makna persekutuan, ataupun mudah-mudah kecil kat makna perkongsian. Makna perkongsian. Jadi perkongsian tu berlaku di mana? Antara siapa? Bainal isnaini fasa'idan. Bainal isnain, perkongsian itu berlaku di antara dua individu. Al-isnain tu dua, iaitu dua individu, dua orang. Dua individu ni. Jadi dua individu tu yang berlainan lah, yang berbeza. Fasa'idan, maka lebih, ataupun lebih lah. Fasa'idan kita terjemah dengan maka lebih, ataupun mudah-mudah kecil, ataupun yang lebih daripada dua orang lah. Contohnya 3 orang ko. Tapi perbuatan tu satu, tapi dikongsikan oleh dua individu ataupun lebih daripada dua. Jadi kita bacakan contoh di bawah supaya kita dapat mengenal pasti apakah peranan makna musyarakah di sini. Baik. Sebagaimana dalam buku ni lah, kita lihat buku ni, muka surat 19, bentuk yang kedua, nauk yang kedua, sulasil mazid fi. Jadi bab yang kelima tu al-babul khamis, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan. Jadi bab ni ataupun wazan ni dikhususkan bagi pengertian al-musyarakah. Bab yang pertama kita maklum maknanya untuk mutawa'ah. Bab yang kedua pun begitu juga mutawa'ah. Bab yang ketiga mubalaghatul lazim. Bab yang keempat takalluf, kita dah huraikan pada pengajian yang lepas. Bab yang kelima musyarakah. Jadi kita lihat misal contoh dalam matan tu. Misalul musyarakati bainal isnain. Bermula contoh. Dan bermula contoh al-musyarakah, pemaknaan musyarakah, pengertian perkongsian itu. Bainal isnain, antara dua individu.
Nahwu ialah seumpama lafaz taba'ada Zaidun an Amrin. Taba'ada Zaidun an Amrin. Dah. Jadi kita lihat taklid nombor 1 di bawah. Nota kaki nombor 1 di bawah. Al-misalu fi aktsarin nusakhi taba'ada Zaidun wa Amrin wa huwa aqrabu. Wa wajada fi nuskhati syarhi taba'ada Zaidun Amran wa huwa khata'un. Jadi di bawah tu dia ada nota kaki mengenai asal matan ada sedikit kesilapan lah. Barangkali pada sudut cetakan dia. Jadinya hoknya betulnya al-misalu fi aksarin nusakhi, contoh pada kebanyakan nuskah ataupun kitab-kitab yang lain tadi. An-nusakhi itu maknanya kebanyakan edisi buku kitab ni lah. Edisi kitab ni dia ada terbitan pertama, terbitan kedua deh. Cetakan pertama, cetakan kedua. Jadi dalam nota kaki ni dia sebut kebanyakannya contoh dalam kitab-kitab yang banyak-banyak juga ialah lafaz taba'ada Zaidun wa Amrun. Taba'ada Zaidun wa Amrun. Jadi kita lihat manakah contoh. Kalau contoh dalam dalam bab ni juga dia bawa mari taba'ada Zaidun an Amrin. An Amrin. Al-Amrin. Jadi dibawa mari dengan lafaz an. An ni kita maklum dah haraf khufat. Haraf khufat. Maknanya seolah-olah binaan ni bina lazim kalau dibawa mari dengan an. Seolah-olahnya kelakuan tu hanya dilakukan oleh si Zaid sahaja. Padahal taba'ada ialah di atas wazan tafa'ala bina musyarakah. Adakah contoh di sini bertepatan dengan pemaknaan musyarakah itu? Itu soalan dia. Itu yang pertama. Jadi kita lihat nota kaki di bawah. Dia kata contoh-contoh pada kebanyakan kitab-kitab yang lain dengan lafaz taba'ada Zaidun wa Amrun. Wa Amrun. Dia buat mari dengan waw pula. Waw dia haraf ataf. Maknanya apa? Kalau an saling berjauhan oleh Zaid meninggalkan Umar. An makna dalam kitab Jurumiyah apa? Daripada. Tapi pada pemaknaan yang lain, daripada tu dengan mana al-matruk maknanya meninggalkan. An lil matruk maknanya meninggalkan. Matrukun tu maknanya meninggalkan. Jadi seolah-olahnya taba'ada pada contoh dalam matan tu menunjuk kepada binaan lazim, bukan muta'addi. Kerana apa? Kerana fa'il tu ataupun pelaku perbuatan hanyalah si Zaid. Jadi kata pentaklik kitab ataupun sebagai pembetulan lah, dia kata wahwa akhrabu. Jadi contoh yang dikatakan di sini taba'ada Zaidun wa Amrun dengan waw. Jadi waw maknanya dan. Sebagaimana juga daripada dia ada pemaknaan yang lain, jadi dan pun ada pemaknaan yang lain pula. Maknanya mutlaqul jam'i. Apakah makna mutlaqul jam'i? Iaitulah semata-mata menghimpunkan perbuatan tu. Jadinya si Zaid dan Umar itu melakukan perbuatan yang sama. Jadi apa yang kita faham daripada contoh yang kedua ni, iaitu taba'ada dalam keadaan bina lazim dan taba'ada masih lagi mengekalkan makna musyarakah. Satu, dua lah, right ni. Dan pelaku perbuatan itu menunjukkan kepada bina lazim. Begitu juga dengan Umar, sama perbuatannya, ada perkongsian.
saling berjauh-jauhan oleh si Zaid dan Umar. Jadi kedua-duanya melakukan perbuatan tu. Ada pemaknaan musyarakah. Contohnya di sebuah rumah lah. Zaid berpisah dengan si si Omar. Zaid menuju ke utara, Omar menuju ke selatan. Jadi perbuatan tu dilakukan oleh kedua-dua individu, bainalis nain. Bukan kata sebagaimana contoh yang pertama. Zaid saja yang melakukan perbuatan tapi Omar tidak. Maka tak berbetulan dengan makna musyarakah, makna perkongsian itu. Yang ada wahwa akrabu yang terlebih hampir makna perkongsian pada contoh yang kedua. Baik. Jadi kita teruskan nota kaki di bawah. Kata penta'liq di bawah tu, wawajada fi wawujida. Baca dengan wawujida. Wawujida fi nuskhati syarhi, dan didapati pada nuskhah ataupun kitab, lembaran kitab nuskhati syarhi, pada nuskhah syarah dia. Jadi syarah matan bina ni dia namanya Talkhisul Asas, nama syarah dia Talkhisul Asas. Talkhisul Asas, kitab yang amat payah, sepayah-payahnya ni kitab ni. Padahal dia syarah matan bina je. Tapi dia punya syarah dia tu amat payah, amat sukar difahami bahasanya. Kerana dia banyak guna bahasa-bahasa yang berupa mantik. Berupa mantik. Mana keseluruhan kebanyakan ilmu-ilmu tata bahasa balaghah Arab tu ada dalam kitab tu. Jadi amat payahlah. Dia payah sikit. Jadi kalau kita dah naik beberapa tingkat, kita kitab Nahu dan sebagainya, sehingga kalau kita dah masuk pada pengajian balaghah, pengajian asas-asas ilmu mantik, jadi barulah kita boleh baca kitab dia ni. Syarah bagi kitab ni. Jadi didapati dalam nuskhah syarah dia tu juga dengan lafaz taba'ada Zaidun Amron. Taba'ada Zaidun Amron. Jadi katanya dalam nuskhah syarah dia tu, syarah ni maknanya huraian bagi ni. Huraian bagi matan bina ni memang kitab dia hebat. Kalau kita baca gak, tak ada ilmu alat yang cukup, tersengguk-sengguk dia. Kita sendiri tak faham apa yang kita baca. Baik. Jadi taba'ada Zaidun Amron dalam nuskhah syarah tu, wa khata'un. Misal ni ialah misal yang salah. Kerana apa salah? Hak tadi, misal yang pertama, ada kesilapan pada sudut kemasukan haraf jar. Jadi, misalnya di dalam kitab matan juga, seolah-olahnya dia nak muta'adikan dengan haraf jar. Tapi misal tu terabai. Maknanya dilarangkan. Dan misal contoh yang kedua, sebagaimana kata penta'liq, wahwa akrabu. Misal yang kedua terlebih hampir. Maknanya terlebih hampir kepada yang benar. Akrabu tu. Taba'ada Zaidun wa Amrun. Dengan didatangkan haraf waw ataf. Dan ataf itu memberi makna pengertian lain, mutlaqul jam'i, ada perhimpunan. Menghimpunkan sesuatu. Jadi, perbuatan itu dilakukan oleh Zaid serta dengan si Omar. Jadi ini misal yang kedua. Misal yang ketiga, kita pula syarah di sini dia. Wahwa khata'un, misal yang ketiga di dalam kitab syarah bagi matan bina. Barangkali syarah matan bina yang dimaksudkan di sini ialah Talkhisul Asas. Dia kata khata'un salah. Sebab apa salah? Sebab taba'ada ialah wazan bina lazim. Bila lazim, tak memerlukan kepada maf'ul. Kalau dia, jadi dia bukan muta'adi.
Faham ni? Mana mutaaddi ni? Dia bukan mutaaddi, tabak ada bukan mutaaddi. Bila dia bukan mutaaddi, kalau kita nak mutaaddikan dia, di antara kita masukkan haraf jar. Itu cara kita nak memutaaddikan fi'il bina lazim. Dah. Ataupun kita buat mari seperti mana contoh yang kedua, iaitulah dengan didatangkan waw mutlaqul jam'i. Baik. Jadi begitulah maknanya di antara selingan ataupun huraian tambahan di bawah tu. Jadi kita nak ambil hok mana? Kita ambil yang kedua ni lah. Dah, ambil yang kedua ni. Baik. Nak royak kata makna musyarakah tu je. Bila sebut atas wazan tafa'ala, kita faham dah selalu. Oh, taba'ada tu maknanya ialah saling berjauh-jauhan. Dalam ilmu tauhid, dia ada satu lafaz, cerita sikit dia. Satu lafaz yang bersamaan seperti mana binat musyarakah, iaitulah khalafa dia. Khalafa yukhalifu mukhalafatan mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maknanya samalah. Maknanya saling tak sama dari Allah dengan makhluk. Baik. Teruskan pada contoh yang berikutnya. Wa mithalul musyarakah bainal isnaini fasaidan. Hok tadi contoh binat musyarakah di antara dua individu semata-mata. Dua individu semata-mata. Misal yang kedua, misalul musyarakah bainal isnain fasaidan. Contoh binat permaknaan perkongsian saat ni di antara dua individu atau lebih. Fasaidan tu atau lebih. Dah. Memang bahasa Arab tu dia royak fasaidan. Maka lebih. Maknanya maka lebih tu selebih dan selebihnya deh. Maka selebihnya. Lebih berdua lah. Umpamanya 3 orang ke ataupun 10 orang ke. Nahwu ialah seumpama tasolahal qaum. Tasolahal qaum. Jadi kita dah faham dah. Oh, wazan ni memanglah untuk bina lazim. Jadi secara kesimpulannya, al-babul khamis ini dalam nauk yang kedua sulasi mazid, iaitulah binaan untuk bina lazim. Dia tidak berkehendak kepada maf'ul. Dia hanya berkehendak kepada fa'il semata-mata. Al-qaum ni ialah fa'il pelaku perbuatan, dan sebagaimana maklumannya telah lalu, dia merupakan satu lafaz ismul jam'i. Lafaz isim menunjuk kepada mufrad tapi maknanya jamak. Lafaz mufrad tapi maknanya jamak, ramai. Jadi bila ramai kita faham dah kaum tu berapa orang? Ramai lah, 3 orang ataupun lebih. Makna tasalaha tu maknanya telah berbaik-baiklah oleh kaum itu. Saling berbaik-baik, saling membaik-baikkan. Kalau islah tu membaik-baikkan, membaiki dipanggil. Kalau islah tu membaiki, tasalaha yutasalahu tasahulan. Dia punya masdar dia. Maknanya saling membaik-baiki. Orang ni buat salah, minta maaf. Orang ni pernah zalim, minta maaf. Maknanya saling memperbaik-baiki lah oleh kaum itu. Habis di situ deh. Habis di situ 5 bab dalam nauk yang kedua, dan kita akan beralih pada an-naus salis, al-fi'lu sulasi al-mazidu bi salasati ahrufin. Masuk pada huruf yang ketiga pula. Jadi secara ringkasnya kita akan lampirkan dia punya rajah pada sulasi mazid. Sulasi mazid fi. Nauk yang pertama, nauk yang kedua dah selesai.
Kita akan masuk an-nau'us salis. Nau'us salis dengan ini satu haraf, harfun wahidun. Hak ni harfani. Hak ni ialah salah satu ahrufin. Satu haraf, dua haraf dan tiga haraf. Habis bab tu nanti, di situ ada berapa bab? Ada arba'atu abwabin. Ada 4 bab yang bakal akan kita kenal. Dia punya wazan-wazannya. Jadi ini ialah ranting daripada sulasi mujarrad. Pokoknya atas ni. Sulasi mujarrad, ranting daripada sulasi mujarrad, 3 nauk. Nauk pertama tambahan 1 haraf, nauk yang kedua tambahan 2 haraf, nauk yang ketiga tambahan 3 haraf. Masing-masing dalam nauk yang ketiga tu ada 4 bab. 4 bab. Kitab ni pun kita akan tengok pada bab yang seterusnya, iaitu pada muka surat yang ke-20. Minta maaf. Muka surat yang ke-21. Bentuk yang ketiga sulasi mazid fi, 4 bab. Nauk yang ketiga, bab yang pertama istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Jadi wazan itu pada diumumkan pada muta'addi dan lazim. Al-babus tsani if'au ala yaf'a'ilu if'i'alan. If'ilalan. Bagi mubalaghul lazim, al-babus tsalis if'awwala yaf'awwilu if'awwalan. Bagi mubalaghul lazim juga. Dan bagi berikutnya bab yang keempat, if'ala yaf'alu if'ilalan, bagi mubalaghul lazim juga. InsyaAllah kita akan sambung nantilah esok untuk nauk yang ketiga tu. Sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Baik. Jadi kita masuk pada jurumiyah pula. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi wa barakatihi fi darain amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i wa amma jam'ul mudzakkiri salimi fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hasfiha. Habis bab ni kita dah masuk pada penghujung bab. Tapi sebelum tu kita nak lampirkan balik kembali mulai daripada fasal al-mu'rabat. Supaya kita dapat kenal pasti di manakah kedudukannya. Di manakah kedudukannya. Yu'rabu bil huruf bil harokat. Yang kedua, yu'rabu bil huruf. Jadi yu'rabu bil harokat tu kalimah-kalimah yang di-i'rabkan dengan gunakan harokat. Ada 4 nauk. Ada 4 nauk. Al-ismul mufradu isim mufrad. Kemudiannya jam'ut taksir, jamak taksir. Yang ketiganya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yang keempatnya pula fi'il mudhari' yang mufrad. Fi'il mudhari' al-mufrad alladhi lam yatasib bi akhiri syai'un lah. Kemudian yu'rabu bil huruf pula. Walladhi yu'rabu bil hurufi
Arba'atu anwa'in juga, ada 4 bagai. Pertama at-tasniyah. Tasniyah. Yang keduanya jamak muzakkar salim. Yang kita dah bincangkan. Yang ketiganya iaitulah al-asmaul khamsah. Yang keempatnya al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah ada 5 wazan semuanya. Kemudian pula dikeluarkan pula daripada huruf ni pula, ada hurufnya tidak dibacakan dengan harokat sebagaimana kata-kata namanya lain. Mana wa kharaja an zalika, salah satu asya' jam'ul muannas salim yuzabu bil kasrati, tu kita dah bincangkan. Dipanggil sebagai pengecualian. Yunsabu bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu yukhadu bil fathati wal fi'lul mudhari mutalil akhir yujamu bi hasfiha. Tu kita dah bincangkan tempoh hari. Ni di sini pun ada istisna ni. Cumanya kita nak bincangkan pada akhir bab, pada akhir tafsilan bagi lapah-lapah yang di-i'rab dengan haraf. Bagaimana yang dijelaskan dalam yang disebut pada matan tadi, fa ammat tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Nanti kita akan buat satu jadual ni, jadual. Salin dulu deh. Okey. Jadi bila dah kita dah faham kedudukannya, masing-masing kalimah yang di-i'rabkan dengan harokat ada 4 macam, 4 tempat. Dan kalimah-kalimah yang di-i'rabkan dengan huruf pun ada 4 tempat. Jadi huraian yang selanjutnya bagi yu'rabu bil huruf. Kata al-muallif fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi. Kita tulis matan ni dulu. Kita i'rab sikit-sikit matanya. Itu dia. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Wa ammal jam'ul muzakkaris salimu faturfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Kita lihat ni dulu. Okey.
Kata al-muallif, fa amma tasniyatu. Dan ada pun. Jadi ada pun ni sebelum ni kita tak huraikan apakah kalimah ada pun tu. Amma ni, kalimah amma ni arah ke apa? Kalimah amma ni ialah kalimah syarat dipanggil. Dia ada makna syarat. Jadi tiap-tiap syarat dia berhajat kepada jawab. Kita akan jumpa jawab dia. Baik. Fa amma tasniyatu, dan ada pun bermula tasniyah. Kalimah tasniyah kita dah maklum, sama ada lepas tasniyah itu isim yang dibilangkan kepada dua ataupun fi'il yang dibilangkan kepada dua. Sebagai contoh, rajulani. Dapat isim yang menunjuk pada dua individu. Fi'il pula. Contohnya yadfa'ani. Yadfa'ani telah menolaklah oleh dua orang itu. Dalam tu ada domain huma. Jadi inilah sama ada dia tu isim ataupun dia tu fi'il menunjuk pada tasniyah. Baik. Daripada 4 tempat sani yang kita baca tu, 4 tempat bagi kalimah yang di-i'rabkan dengan huruf, dan ada pun bermula tasniyah, faturfa'u. Silap ni. Faturfa'u. Silap tulis. Tulis balik semula. Faturfa'u. Patut dah silap. Tambah fa saja ni. Tak perasan. Boleh ni? Okey. Jadi faturfa'u, fa ni ialah dipanggil fa rabithah. Ni kita buat selingan sikit-sikit ni untuk pengenalan sikit-sikit. Dah, nanti kita akan sampai bab ni kita akan jumpa. Fa ni rabithah. Fa ni bagi jawab bagi amma. Jadi amma ni ialah syarat. Harfu syartin dipanggil. Haraf ada makna syarat. Dan haraf ada makna syarat ni, bila dia tu ialah syarat, maka dia berhajat, berkehendak kepada jawab. Jadi fa di situ ialah fa'ur rabithah dipanggil. Kita kenal sikit-sikit dulu pada dah nama istilah-istilah ni. Apa makna rabithah? Itu pertambatan. Di pertambatan. Bukan jambatan. Dia sebenarnya lafaz ni ialah lafaz fi'il mudhari'. Fa ditambah dicantumkan dengan turfa'u. Turfa'u. Ditambah melekat jadilah faturfa'u. Orang Arab dia memang suka kecek dengan fa mula-mula. Tapi harus diingat. Bukan kata semua dia kata fa amma fa inni dak. Dia ada tempat-tempat yang tertentu dia akan sebut dengan huruf fa. Jadi fa ni sebagai huruf yang memudahkan yang memudahkan bagi orang yang mendengar tentang apakah perkataan dia, adakah permulaan, adakah berbentuk syarat, adakah berbentuk jawapan. Dengan fa sahaja. Bukan jangan main-main. Dalam ayat Quran tu ada dalam surah Yasin, ayat yang terakhir lah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Fa tu dia. Tuhan sebut fayakun. Maknanya seolah-olah ada syarat, ada jawapan. Dipanggil fa rabithah. Rabithah ni maknanya pertambatan. Jadi dia nak tambat ke apa? Bukan nak tambat lembu. Dia nak tambat antara kalimah yang berikutnya ni dengan kalimah yang sebelumnya, nak tambat. Dia sebagai pengikat. Dipanggil sebagai pengikat. Jadi pengikat tu sebagai rabithah, orang tengah-tengah dia panggil. Kalaulah umpamanya fa tak ada,
Jadi seolah-olahnya tak ada penambah. Maka orang Arab dia akan bila berkata-kata dia akan masukkan fa. Tujuan untuk apa? Untuk menambatkan syarat ni dengan jawab. Jadi yang jawab ni siapa? Faturfa'u. Turfa'u bil alif ni ya jawabnya. Fa tu bukan jawab. Fa tu nak ikat je. Tu dia kaedah dia lagu tu. Jadi jangan kita jangan kita rasa alah bahasa Arab ni senang je. Jangan. Dia punya makna tu sikit-sikit payah tu. Jadi kita dah faham. Jadi fa di sini apa benda ni? Penambahan juga fa ni sebagai awal mukadimah, nak memudah, nak menyedapkan lafaz tu. Fa amma untuk permulaan dipanggil fa al-istisna. Itu nanti dulu. Dia ada beberapa haraf istisna, di antaranya huruf fa, huruf waw dan huruf summa. Baik, kita kenal hak ni dulu tak apa. Jadi bila dah syarat mesti ada jawab. Adapun bermula tasniah, apa jawabnya? Faturfa'u bil alif. Maka tasniah itu ialah di-i'rabkan, dirofokkan akan dia. Dalam tu ada domain hiya, kembali kepada tasniah. Kembali kepada tasniah. Ya. Kembali pada tasniah. Faturfa'u, maka dirofokkan, dibariskan rofok. Kita faham dah rofok dengan domah. Rofok dengan apa? Sepatutnya rofok dengan domah kita bincangkan dalam bab huruf ni. Dia bukan rofok dengan domah, tapi rofok dengan alif. Seperti ini. Rajulani, yadfa'ani. Rofok dengan alif. Dia tak main harokat dah. Kita bukan dalam bahagian pertama harokat tu dah. Boleh nampak ni? Okey. Itu yang kedua, yang pertama. Sini sikit ni. Sini sikit, di sini. Ikat situ. Moga dah pita gitu ikat kan. Itu yang pertama. Yang pertama faturfa'u bil alif. Dirofuk dengan alif. Yang kedua watunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Ni bil ya'i. Pertamanya rofu' isim tasniah, contoh isim tasniah lah. Isim tasniah, rofu' isim tasniah rajulani dengan alif. Waktu nasab dengan waktu khufat, dua ni dengan ya. Maknanya rajulaini. Rajulaini. Dah, rajulain. Watun sobu, dan dinasabkan akan dia akan tasniah. Watukhfadu, dan dikhufatkan akan dia akan tasniah. Ni. Ada mihya dalam tu. Tak boleh, memang tak boleh. Pertamanya dinasabkan, baris dinasabkan dan dikhufatkan bil ya'i dengan huruf ya. Yang ini huruf alif. Nak royak tu je. Boleh deh? Tadi duduk sini. Tak boleh ikat ni, dilit habis dah ni. Baik, ini pada tasniah. Jadi perkongsian itu berlaku pada ketika nasab dan khufat. Adapun rofu' dia bersendirian dengan alif. Ketika nasab, ketika khufat, isim kena baca dengan, isim tasniah kena baca dengan ya. Baik. Kita boleh rujuk balik dalam cerita-cerita yang sebelum ni ada tu. Itu bagi tasniah. Selesai.
Kemudian wa amma jam'ul mudzakkaris salimu. Haraf syarat yang kedua. Ni. Di peranan syarat ni penting. Dan waw ni ialah waw ataf pada amma ni yang pertama. Boleh deh. Jadi bila dah ataf situ, seolah-olah kita nak kata lagu ni fa amma juga. Sebab waw ni kira bila dah ataf, kira dia dah hilang. Tak boleh dikembalikan dah. Sekira-kiranya kalimah ni diletakkan di sini, ganti hok ni. Kita dah baca dah ni, baca dah habis, kita dah faham pemaknaan ataupun huraiannya, mana kita letak tepi dulu. Letak tepi dulu. Jadi yang tinggal hanya apa? Hanya lapas ni dan first butir ni. Cantum pula. Fa amma jam'ul muzakkari salim. Itu cara dia. Boleh nampak tak? Tu dia. Mana? Waw tu kira dah lara. Sebab kita ambil ni, waw tu sebagai orang panggil wasilah. Wasilah ni perantara je. Perantaraan. Perantaraan antara dua bahagian ni. Tak boleh ikat. Tak buat apa ikat? Ikat. Buat lagi ni. Ikut muah tu. Dah, pergi tarik dah. Pergi sana ini bunyi bising. Buat pergi ni. Boleh dah. Boleh nampak ni? Baik. Sana sikit. Jadi amma jam'ul muzakkari. Ni mutadak jugalah. Fa amma jam'ul muzakkari salimu, dan ada pun bermula jamak muzakkar salim. Dah. Kita lihat apakah lafaz jamak muzakkar salim. Kita dah maklum seperti muslimuna. Dah, ini ketika rafu'. Jadi katanya fayurfa'u. Dalam ni ada domain huwa, kembali kepada jamak muzakkar salim. Tadi kenapa hiya ni huwa pula? Aduh. Tadi kita baca dengan ta. Faturfa'u wa tunsabu wa tukhfadu. Ta belaka ni. Jadi ta ni merujuk kepada muannas. Macam mana boleh kenal pasti lafaz tu muannas? Sebab tasniah tu ada alamat muannas, iaitu ta marbutah di belakangnya. Jadi kita faham dah. Muannas. Muannas kena hiya lah. Baik. Fayurfa'u huwa, kembali pada jamak muzakkar salim. Jadi dirofukkan akan jamak muzakkar salim bil wawi. Ketika rofuk dengan waw. Ketika rofuk dengan waw. Ja'a muslimuna. Kemudian wayun sobu huwa lagi. Wayukhfadu bil ya'i. Pertamanya dinasabkan akan jamak muzakkar salim. Nasab. Wa yukhfadu, dan dikhafatkan akan jamak muzakkar salim. Dua-dua ni berkongsi bil ya'i dengan ya. Maknanya baca dengan muslimina. Muslimina dengan ya. Dia nak royak tu je. Tak ada apa pun. Tu habis, selesai di situ. Jadi kita beralih pada dua yang baki lagi. Wa ammal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu wa bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hasbiha. Tu dia. Ni ada apa soalan? Baik. Jadi ada sedikit masa lagi tu kita padamkan ini. Kita tulis matan dulu. Wa ammal asma'.
bil waw. Wa tunsabu bil alif. Wa tukhfadu bil ya'i. Wa ammal af'al khamsatu faturfa'u bin nun. Bin nun. Wa tunsabu wa tujzamu. Boleh ni? Okey. Jadi hak ni pun sama juga. Hak ni ataf pada kata yang mula-mula tu, iaitu fa'ammat tasniyah. Di atas itu deh. Masih lagi dalam keadaan syarat wa ammal asmaul khamsatu. Dan ada pun bermula isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 faturfa'u, maka dirofokkan akan dia. Kembali kepada asmaul khamsah. Dirofokkan dengan waw. Sebagai contoh, rofok al-asmaul khamsah, abu, lepas abu deh. Ja'a abu. Abu, ja'a abukum, contoh deh. Dengan waw. Bil waw. Ini sebagai khulasah lah, kiranya khulasah pada akhir bab, akhir fasal ni. Wa tunsabu bil alif, dan dinasabkan akan dia akan al-asmaul khamsah. Kita nak buat penanda yang lebih ringkas beginilah. Ringkas contohnya tandakan begini, nombor 2 contoh dah masuk sini. Jadi kita faham dah. Faturfa'u hak ni dia juga. Itu cara dobik lah. Ni. Ja'a abukum. Ni waktu rofuk. Waktu sobu, waktu nasab. Bil alif, dengan alif, maknanya ro'aitu. Ro'aitu abaka. Abakum. Abakum. Dengan alif. Wa tukhfadu, ni ataf pada kata kita nak ambil fa ni seolah-olahnya dah baca satu lampiran ni, faturfa'u bil waw. Kita dah settle dah. Dirofok dengan waw. Jadi kita nak ambil fa ni, fa robitoh tadi, kita lekatkan kat sini. Waw tu kira lara dah. Hilang. Jadi bacanya fatun sobu bil alif. Ataf yang ketiga pula, fatukhfadu bil ya. Waktu dia baca dengan khufat, kena baca dengan marartu bi abikum. Bi abikum. Bi abikum. Bi abikum. Dikhofatkan akan dia, akan al-asmaul khamsah dengan ia. Habis. Itu yang kedua. Lapisan yang terakhir. Wa ammal af'alul khamsah pula. Dan ada pun bermula segala fi'il-fi'il yang 5. Faturfa'u. Nombor 3 pula. Nombor 3 pula. Tadi nombor 2 deh. Itu tanda dia. Jadi faturfa'u, maka dirofokkan akan al-af'alul khamsah bin nun, dengan nun. Tambah buah sikit. Sebagai contoh, waktu rofok baca dengan contoh kita ambil satu lafaz lah, yadkhulani.
Yadkhulani. Yadkhulani. Mana nun tu? Ni nun dia. Ni nun. Dirofokkan dengan nun, bukan rofok dengan alif dak. Yadkhulani atas wazan yaf'alani. Deh. Waktu nasab, watun sobu dan dinasabkan akan dia. Dinasabkan akan dia akan al-af'alul khamsah. Waktu jazamu dan dijazamkan akan dia. Jadi nasab dan jazam bersamaan. Bersekutu. Nasab dan jazam bersekutu. Dah. Bagaimanakah kita nak kenal pasti waktu dia nasab dan jazam? Bihasfiha, dengan dihilangkan akan nun itu. Nun tadi yang ada ni kak, kita buang je. Bihasfiha dihazafkan, dihilangkan akan nun tu. Sebagai contoh, dah. Ayyadkhula. Masuk amil. Dua ni mesti masuk amil. Kalau tak ada amil, tak akan berlaku. Ayyadkhula. Jadi nun tu tak ada. Waktu jazam, lam yadkhula. Dibuangkan nun. Jadi selesai di situ, insya-Allah kita akan sambung pada bab yang seterusnya, iaitulah babul af'ali. Sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Baik, jadi kita bercerita kat tu dulu, insya-Allah kita akan sambung esoklah. Ya. Fa dan fa atau waw itu yang syarat dengan jawab kan. Dia sekarang tu dia penyedak bacaan. Jadi dia ada makna juga kan. Ada makna. Walaupun dia nak meringkaskan jawapan macam ni, meringkaskan perkataan, tapi ada pemaknaan sendirilah. Tapi makna pada umumnya makna dia fa tu maka. Maka contoh ya. Dan ada pun bermula asmaul khamsah, maka dirofokkan akan ni. Jadi walaupun makna maka, tapi dia sebenarnya fungsi dia tu ialah menambat. Robitoh tadilah. Dia sebagai penambat. Maknanya orang Arab secara umumnya dia akan letakkan fa di situ sebagai penambat. Tapi maknanya maka biasa ya. Cakap dia orang Arab dia sebut fa. Kebanyakan pada permulaan kalam. Sebab fa ni dia mudah disebut. Dan bila kita nak mendahulukan perkataan dengan orang lain, kita akan sebut fa. Fa inni, contoh dia, fa inni, fa anta, umpama ini. Dia nak mulakan perkataan dengan kebanyakan dengan fa. Bila dah tengah-tengah tu dia akan wow pula. Dia akan wow. Kadang sebutan wow tu panjang. Wa inni wa antum. Dia macam kita cakap bahasa Melayu lah. Aku dengan kau ni kak. Dia sama je. Cuma kalau ikut nahwu memang tak sah lah. Wa panjang itu ya. Tak boleh. Cuma perkataan pada lahjah ataupun secara tadbik, tuturan kata Arab tu supaya kita lah penggunaannya. Summa qala wallahu alam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.